Nozi Batik ni ditubuhkan pada tahun 1990 yang diasaskan oleh Tuan Haji Syafi'i bin Ghazali, iaitu pengarah urusan untuk Nozi Batik sekarang ni lah. Jarah bermulanya dari mak Haji Syafi'i sendiri. Dia menjual batik secara kecil-kecilan lah. Dari kecil dulu, balik dari sekolah, dia akan tolong mak dia berniaga dekat bandar Kuala Terengganu tu. Lama-kelamaan timbul minat pada Haji Syafi'i ini untuk memperluaskan lagi penjualan batik ni lah. Tuan Haji Syafi'i sendiri, dia guna modal, dia bekerja dengan mak dia. Daripada tu dia kumpul duit sikit-sikit untuk buat modal. Mula-mula nak start bisnes tu. Nozi Batik pun ada simpanan dekat Bank Simpanan Nasional. Dari situlah kita dapat maklumat daripada pegawai bank yang ada tawarkan pinjaman mikro kepada kita lah, Nozi Batik, untuk kembangkan bisnes kita lah. Pihak BSN, termasuklah pegawai BSN sendiri, datang ke tempat kita memberi nasihat macam mana untuk mengembangkan lagi bisnes Nozi Batik ini. Di samping itu juga menawarkan kita pinjaman berbentuk mikro untuk mengembangkan lagi lah Nozi Batik ini. Daripada pinjaman tu kita dapat support untuk kita beli material ataupun kita untuk baiki apa-apa yang kita ada di sini untuk lagi menambah baikkan lagi lah Nozi Batik ini daripada pinjaman yang diberikan oleh BSN. Kepada Nozi Batik, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Bank Simpanan Nasional kerana telah memberi kita pinjaman mikro sepanjang kita berurusan. Ia dapat membantu mengembangkan Nozi Batik itu sendiri. Sebelum buka kedai ini, saya bekerja dengan sebuah syarikat minyak hitam. Saya kerja sana lebih kurang 4 tahun. Lepas tu, saya start dengan bisnes Wensias. Semasa saya buat Wensias, saya melalui kesusahan. Pada masa itu, cuma saya seorang saja. Semua saya buat, menghantar barang, mengkutip duit semua sekali seorang sendiri. Saya start perniagaan wen saya pada tahun 2008 sehingga 2013. Lepas 5 tahun dalam Wensias, saya buka kedai spare part. Saya mendapat pinjaman under skim makro. Saya boleh menambahkan barang saya. Untuk pengusaha baru, mereka ingin pinjaman dengan BSN. Bukan susah sangat. Bukti-bukti yang saya ada, seperti macam invoice, company punya background, boleh mendapatkan pinjaman dalam tempoh masa 7 hari saja. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BSN dengan pinjaman makro telah menolong saya untuk membuka kedai. BSN bagui. Kami mulakan perniagaan ini, kami start mula 2009. Sebelum tu kami meniaga kuih dan kita pun buat juga kerupuk. Kami mulakan membuat kerupuk ni di bangunan plek di Gombak Setia, tingkat 13. Lebih kurang dalam 6 bulan kami jiran-jiran komplain lah dengan bau asapnya, dengan bau kerupuknya. Di situ kami berpindah daripada 2011 hingga 2012. Pindah di kedai yang sekarang lah. Kemudian kami pergi tunjuk contoh kepada satu pemborong. Dia beritahu saya, Tuan Haji, kalau mau bikin kerupuk, kita buat cara komersial, buat plastik, packaging cantik-cantik. Kami pun berbincanglah dengan isteri saya. Kalau macam tu, kita keluar daftar syarikat perniagaan kami. Selepas daftar company 2 tahun, kami pun mulalah buat pinjaman. Okey, seperti mana ayah saya cerita tadi,
Ini berkenaan dengan permulaan niaga. Asalnya goreng di atas flat saja. Dan proses penghantaran dia pakai kereta Iswara Buruk je. Bila dah dapat pinjaman daripada BSN ni, dari situ kita perkembangkan lagi sikit demi sedikit sampailah ke hari ini. Dan inilah hasilnya. Selepas saya masuk, saya ingin kembangkan lagi perniagaan ini. Jadi saya tak cukup dari segi keuangan. Saya pergi ke Micro BSN dan saya minta bantuan kat situ lah. Sebenarnya untuk membuat pinjaman Micro BSN ni adalah sangat senang. Jika kita tiada masalah, nama kita cantik, bayaran kita elok, lain kali kita nak apply lagi, itu memang tak ada masalah lah bagi saya. Sumbangan dan Micro BSN. Terima kasih banyak-banyak. Di Malaysia, peniaga kecil agak besar dalam menjana ekonomi negara. Ini kita boleh lihat di mana mereka menyumbang 32% daripada pendapatan kasar negara. Berdasarkan pada prestasi mereka ini, kami di BSN berusaha untuk meneruskan membantu dengan menyediakan akses kewangan bagi mereka mengembangkan perniagaan. Selama 7 tahun penubuhan mikro membantu hampir 30,000 peniaga di seluruh Malaysia. Dengan berbekalkan semangat yang kental serta keazaman yang tinggi, kami di BSN percaya mereka akan mencapai kecemasan.